Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton di luar sana. Saya Azmir merupakan hos anda bagi program Edukas PMK bagi tahun ini. Untuk episod ketiga program Edukas ini, pihak produksi akan menampilkan seorang tetamu di kalangan komuniti bagi sesi membincangkan ataupun memberi inspirasi buat penonton di luar sana. Oleh itu, buat penonton di luar sana bertemakan bersama komuniti aspirasi polisisi. Tetamu untuk episod pada kali ini adalah Cik Lim Ming Hui, guru daripada ataupun guru bimbingan dan kaunseling. Guru bimbingan kaunseling. Okey, maafkan saya, guru bimbingan dan kaunseling daripada SMK Perempuan Methodist Melaka. Okey, selamat datang cikgu ke Politeknik Melaka. Okay, terima kasih atas undangan Politeknik Melaka dan selamat petang kepada tuan pengacara kita pada petang ini. Terutama sekali kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengetua SMK Perempuan Methodist Melaka ni, singkatannya apa cikgu? MGSS. Terutama kepada pengetua Puan Chong Lily selaku pengetua MGSS di atas kesudian untuk tetamu jemputan kita untuk bersama-sama pada petang ini. Terima kasih kepada Puan Pengetua. Okey, boleh tak cikgu menceritakan latar belakang pendidikan sepanjang tempoh perkhidmatan yang saya jangkakan mungkin dah lebih lama daripada saya. Okey, untuk tatapan penonton di luar sana cikgu. Silakan. Okey, saya memang orang Melaka. Okey, berasal dari kawasan Kelebang dan saya adalah pemegang ijazah untuk bimbingan kaunseling dan first posting saya adalah Tawau Sabah. So selama 4.5 tahun saya berkhidmat di SMK Wakuba Tawau Sabah dan seterusnya saya balik ke hometown saya lah, iaitu saya mengajar 15 tahun di SMK Kelebang Besar. Okey, dan 15 tahun cikgu. Ya. Dan saya mohon untuk berpindah ke environment baru di Sekolah Perempuan Methodist sejak 2020. So saya telah berkhidmat di SMK Perempuan Methodist selama 5 tahun lah. Oh, 5 tahun. Okay. Cikgu merupakan graduan daripada lulusan mana? UPM. Oh, UPM Sedang? Terengganu. Oh, sebelum ditukar kepada Universiti Malaysia Terengganu. Yes. Okey. So merupakan seorang guru bimbingan dan kaunseling. Saya rasa mempunyai pengalaman yang lama. Ya, 25 tahun. So dah melihat pelbagai ragam pelajar-pelajar di sekolah. So, sejauh mana cikgu melihat perkembangan pelajar zaman di dahulu semasa mula-mula posting sehingga sekarang? Okey, memang banyak perubahan lah. Sebab masa first posting saya, sekolah saya memang di dalam ladang kelapa sawit. Di kategori biasa kalau untuk KPM ni dia ada kategori berapa tu cikgu? Dia ada kategori luar bandar berapa? Memang luar bandar. 28 kilometer every day. Daripada Kota Kinabalu ke atau Tawau. 28 pada tahun 2000. Okey. So macam mana cikgu lihat perkembangan pelajar sehingga sekarang? Okey, so pasca COVID ni. Ya, memang banyak beza lah selepas COVID ataupun semasa COVID tu. Sebab kita perlu menangani pelbagai halangan pembelajaran. Okay, so jadi khasnya untuk murid-murid yang memang perlu bimbingan lah. Sebab itu pun semua orang dalam sedunia ni berada dalam lima untuk mungkin first year dulu. Okay, macam mana nak atasi dengan suasana yang berlaku tiba-tiba dan juga perlu survive. Perlu survive pada sebab apa, kita tak boleh berhenti di situ. Ya, betul. Semua proses perlu dilaksanakan, tetapi diteruskan. medium tu berbeza. Yes. Okey. Okay, so sebenarnya soalan awal ni tadi berkaitan sebab kita nak tengok semasa COVID
berbeza, selepas COVID berbeza, dan impact dia adalah kita perlu sesuatu program bagi membantu pencapaian pelajar-pelajar tu, terutama bagi subjek-subjek yang agak kritikal ni cikgu. Jadi untuk makluman penonton di luar sana, mulai pada tahun Jun 2024, pihak Politeknik telah mengadakan satu program intervensi matematik SPM. Okey, mulai Jun 2024 sehingga November, tak silap saya, melibatkan 10 buah sekolah, betul cikgu? Ya. 10 buah sekolah, dan salah satu daripada sekolah berkenaan adalah MGSS itu sendiri. Okey, MGSS ada terlibat dalam program intervensi matematik. Okey, jadi cikgu, saya nak ingin bertanya sebagai guru bimbingan dan kaunseling, boleh tak cikgu ceritakan sedikit pengalaman selaku penyelaras bagi program tersebut, bagaimanakah pengalaman menguruskan daripada awal sampai akhir program tersebut di sekolah cikgu sendiri? Okey, boleh. Okey, pertama sekali saya ingin ucap terima kasihlah kepada pihak Politeknik Kota yang begitu prihatin, okey, yang memang faham dengan keperluan anak-anak murid sebenarnya pada ketiga ini. Okey, seperti sebab latar belakang saya adalah seorang guru bimbingan dan kaunseling, maka saya sedar bahawa matematik adalah satu syarat penting untuk SPM. Betul. Dan murid-murid untuk terus sambung belajar. Betul. So jadi dalam pengalaman saya yang 3 tahun yang lepas, memang ramai pelajar khasnya lepas COVID ni tersangkut. Maksudnya mungkin mereka boleh bawa ataupun ada yang dapat A dalam subjek-subjek lain, tapi terpaksa membuat kertas ulangan ataupun terpaksa membuat pilihan lain disebabkan matematik. Okey, so jadi bila saya dijemput untuk ditawarkan program ini, saya rasa bersyukurlah anak murid saya ni, sebab mereka dapat dibantu. Okey, dengan dibantu tanpa mengenakan sebarang bayaran. Dibantu tanpa sebarang bayaran, dan juga oleh profesional. Yes. Okey, so yang tahu bentuk soalan ke, format ke, dan kepentingan lulusnya matematik. Betul. So jadi dengan tu saya memang menggalakkan mereka hadir semualah. So jadi memang setiap sekolah untukkan 30 kota saja. Yes. Yang agak terhad, betul. So jadi yang untuk sesuatu program ini. So jadi so far sekolah saya memang cukuplah 30, dan kehadiran so far mereka agak baguslah. Daripada segi pemilihan peserta-peserta untuk menghadiri program ini, adakah terdapat proses saringan di peringkat sekolah ataupun memang terus mewajibkan satu kelas ni terus menghadiri? Sebab program ni walaupun saya penyelaras, tapi saya dibantu dengan PK pentadbiran saya, yang PK1 pentadbiran saya yang baru bersara semalam. Besar sumbangan beliau. So dan juga ke GKMP lah, ketua bidang matematik dan sains. Okey, so lepas perbincangan mereka membuat keputusan untuk memilih kelas pertengahan yang mempunyai pencapaian matematik sederhana. Dia kelas, maksudnya kelas pertengahan, murid yang kalau dapat bantu dengan keputusan matematik yang baik, mereka boleh pergi jauh. Maksudnya terdapat juga saringan di peringkat sekolah untuk memilih peserta-peserta ni bagi membolehkan mereka menghadiri membantu sebab sasaran kami pemilihan ini, sebab dia antara sasaran boleh kita pilih kelas terakhir yang belakang, dan juga kelas pertengahan.
Tapi kami setelah menilai dan memikirkan dari segi jangka panjang, rasa kalau kita bantu pelajar yang sederhana ni, mereka dapat boleh manfaat lah. Betul. Lebih banyak manfaat. Sebab dengan keputusan matematik yang lebih baik, mereka boleh pergi ke bidang mungkin engineering, mungkin at least pun diploma engineering, yes. So yang lebih mereka boleh bawa lah, dan ini rasa boleh meyakinkan mereka untuk buat SPM dengan baik. Terima kasih cikgu. So banyak pihak-pihak terlibat daripada pihak pentadbir sekolah. Terima kasih kepada pengetua GPK 1, GPK HEM dan juga GPK mata pelajaran, betul? Yang ketua bidang. Ketua sebab bidang. Setiap bidang setiap subjek adalah di bawah seorang ketua bidang. So itu adalah sumbangan mereka lah kepada kemenjadian program tersebut. Okey, cikgu, soalan seterusnya, sebab tadi berlaku peringkat saringan pemilihan kelas-kelas bagi menghadiri program berkenaan. So saya ingin bertanya, bagaimana pula maklum balas di kalangan pelajar itu sendiri bila mereka mendapati nama mereka dicalonkan? Sebab sebelum ni, program ni merupakan program kali pertama kita adakan pada 2024. So semestinya terdapat pelajar-pelajar ni dia akan, kenapa mereka perlu menghadiri program ni? So boleh tak kongsikan sedikit maklum balas di kalangan pelajar dan terutamanya guru tu sendiri. Mungkin guru tu kata, ni program apa kan? So boleh tak kongsikan kepada penonton? Okey, pelajar dan juga guru. Okey, so jadi setelah saya balik daripada taklimat pertama, saya setelah bincang dengan PK pentadbiran, sebab pada masa awalnya tiada pengetua masih belum sampai ke sekolah lagi. So kami memang yes, masa itu kita di bawah bimbingan PK pentadbiran yang baru bersara semalam. So jadi saya pun bentang dalam mesyuarat, dan sebab hari yang dipilih adalah hari Khamis, maka kami pun perlu adjust dari segi co-curriculum. Masa hari Khamis itu adalah hari co-curriculum di sekolah. Yes, hari co-curriculum di sekolah. So jadi dengan tu pun kami adjust lah untuk kehadiran mereka dalam program pada masa yang sama, untuk kehadiran co-curriculum jugalah. Memandangkan subjek matematik adalah subjek dia bukanlah wajib, tetapi dia sangat-sangat penting dan mempengaruhi masa depan pelajar. Betul. So guru-guru pula bagaimana? Guru-guru matematik di sekolah MJSS, ada tak mereka memberi feedback kepada cikgu? So far mereka memberi feedback yang sangat-sangat positif. Memandangkan 7 pelajar daripada 30 ni dapat E. Dan sebelum menghadiri program adalah so far kebanyakan sebelum ni pelajar yang dipilih adalah dalam kriteria yang diminta oleh pihak politeknik, pelajar yang CC ke DD ke, tapi mereka boleh end up dengan 7A dan seorang adalah A+. Satu pencapaian saya memperasakan. So far semuanya lulus, tak ada seorang pun yang gagal daripada 30 pelajar peserta berkenaan. So saya rasa memang satu keputusan yang memberansangkan. Sangat kami sekolah dan hasil pentadbir sangat terima kasih atas kerjasama dan sumbangan pihak politeknik lah. Betul. Okay, so tadi cikgu kita dah menyentuh juga bagaimana perbandingan keputusan pencapaian pelajar-pelajar, terutamanya bagi pelajar-pelajar lepasan SPM baru-baru ni. Okay, bagaimana pula sekiranya pencapaian pelajar itu pada peperiksaan-peperiksaan sebelum? Maksudnya kita nak lihat sejurus selepas tamat program berkenaan, bagaimanakah pula pencapaian? Adakah terus ianya memberi kesan yang positif, ataupun selepas SPM tu baru kita nampak kesan pada prestasi pelajar berkenaan? Okey, sebenarnya dalam membimbing pelajar untuk menduduki SPM, keyakinan adalah satu
satu isu faktor yang menggalakkan mereka untuk sentiasa berusaha. So jadi bila mereka nampak mereka ada peningkatan ataupun boleh menguasai sesuatu, mereka akan rasa sentiasa nak mencuba. So jadi so far feedback dan kehadiran murid adalah baik, sangat baik lah. Kalau sebelum ni saya rasa bila kita di sekolah, saya rasa semua kita penonton pun rasakan, saya rasa bila kita sebut akan ada kelas-kelas matematik, kelas-kelas sains, yang mana kita tak boleh nak score, for sure kita akan ada intention untuk ponting sekolah. So bagaimana pula dengan pelajar-pelajar berkenaan selepas mereka dapat menyertai program anjuran? Okay, so far sebenarnya dekat MGS lain tu pula, sebab actually mereka kena stay back dengan duit sendiri, maksudnya tidak maksudnya sebab dia kena sampai pukul 5 kan, 3 sampai 5 mereka yang bawa bekal, mereka yang beli makanan sendiri tanpa sebarang sponsor daripada mana-mana pihak. Okay, so jadi lepas mereka habis kelas, mereka terus pergi beli makanan ke, makan ke. So dia pukul 3 akan masuk. Dan mereka, satu lagi mereka tertarik sebab pensyarannya semua baik-baik belaka. sangat mesra, boleh tanya berkali-kali. Lepas tu mungkin cikgu sekolah bukan kami faham, kami sentiasa kejar silibus. Kita pun dalam membimbing pelajar, kita pun tak boleh cover yang topik-topik yang telah lepas pada waktu masa tadi tu. Form 1 to 3 yang dalam COVID. Betul. So jadi program ni sangat membantu pelajar dari segi penyediaan modulnya yang banyak cover topik-topik penting asas matematik. Fundamental yang sangat diperlukan untuk pelajar-pelajar menghadapi SPM. Betul. Okey je. Kita sekarang tadi kita dah lihat perbandingan bagaimana maklum balas yang terima. Okey. So soalan terakhir kita sebelum kita ke penghujung, bagaimanakah cikgu melihat adakah keperluan kesinambungan program ini dapat diteruskan pada masa hadapan, sebab kita tengok tadi program yang telah dilaksanakan pada 2024 ni mencatatkan pencapaian yang memberangsangkan bagi peperiksaan SPM 2024. Jadi, adakah cikgu melihat program ini wajar diteruskan untuk memfokuskan kepada subjek-subjek lain yang diambil oleh pelajar pada SPM akan datang? Bagaimana cikgu? Memang sangat bergunalah untuk dan membantu pelajar-pelajar untuk supaya mereka dapat tunjuk ajar daripada masyarakat luar juga, selain daripada cikgu yang mereka hari-hari hadap. Sebab saya rasa program yang intervensi matematik ni, selain daripada program matematik, ada juga slot motivasi, lawatan ke camp, kampus politeknik dalam 20 kali pertemuan tadi tu. Yes. So jadi ada pelbagai aktiviti dan dia ada attach dengan IPTA. So jadi dekat situ pun mereka terinspirasi untuk sambung belajar sambil dengan cara yang lebih santai lah, bukan hanya chalk and talk sajalah. Maksudnya kandungan modul tadi itu dia secara menyeluruh, betul? Dia coverkan modul untuk topik-topik matematik, 6 topik, kalau tak silap 6 topik asas matematik. Dan pada masa yang sama ada dalam 20 perjumpaan tu ada lawatan ke kampus, slot motivasi. So jadi successful story. So jadi semua ni murid-murid pun dapat inspirasi lah untuk kepentingan belajar, sambung belajarnya. Sambung belajar sebab kita ada lawatan, betul? Lawatan di IPT. Okey. Okay. Terima kasih cikgu di atas maklum balas berkenaan. Sesungguhnya saya yakin dan percaya pihak pengubal, pihak pelaksana program berkenaan pun akan menjadikan keberjayaan MGSS ini
sebagai titik tolak untuk mewujudkan program-program pada masa akan datang. Okay, terima kasih kepada cikgu atas nasihat, inspirasi, maklum balas kepada penonton Educast pada hari ini. Semoga saya rasa kita boleh banyak lagi dapat merealisasikan program-program bagi meningkatkan pencapaian pelajar-pelajar dalam sains dan matematik, terutama untuk mempromosikan pendidikan TVET di Malaysia ini, terutamanya program-program di Politeknik Melaka. Mewakili pihak produksi pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada cikgu di atas kesudian untuk bersama-sama kita pada hari ini. Juga penonton di luar sana, jangan lupa untuk klik butang loceng dan subscribe kepada channel Poli Melaka Short TVET untuk mengikuti video-video baru pada episod akan datang. Dan sila pastikan, apa yang penting cikgu, Politeknik Melaka PMK berada dalam senarai permohonan UPU anda. Akhir kata, semoga kita berjumpa lagi dalam episod Educast akan datang. Cikgu, tagline kita bagi setiap episod Educast ini adalah Poli mana? Poli Melaka le. Bye.